Produk yang saya jalankan sekarang adalah produk santan, kerisik, arang tempurung dan juga sabut kokopit, koko fiber dan juga produk-produk minyak kelapa dara yang dihasilkan menjadi produk-produk inovasi seperti serum rambut, aromaterapi, sabun dan juga lain-lain. Yang kita pentingkan adalah kita punya brand dan juga menjadi inovasi untuk mencari produk-produk baru untuk menambah baikan dan menjadi daya saing yang semakin baik untuk generasi akan datang. Kita ada buka peluang perniagaan dan kita membantu kepada anak-anak yang punyai OKU, lepas tu yang B40 yang ingin mencari pendapatan. Dan juga kalau disebutkan tentang santan, kita juga membantu penduduk-penduduk sekeliling kedai kita, kawasan tempat kita di mana yang memerlukan santan untuk melakukan majlis-majlis ilmu ataupun majlis kebajikan, boleh dapat support santan daripada tokan santan. Okey, selepas daripada pembiayaan yang saya dapat, bisnes saya semakin bertambah baik. Okey, pelanggan semakin ramai, mesin saya pun dah semakin besar, pengeluaran kapasiti santan saya pun dah semakin banyak dan juga memudahkan urusan perniagaan saya dan juga mengurangkan kos dalam mengambil pekerja dan upah yang tinggi.